Assalamualaikum guys. Topik hari ni lagu versus Al-Quran. So lagu-lagu ni tuan-tuan kan, kalau anda lihat kan, dari dulu kan dia berubah-ubah lah. Daripada zaman P. Ramlee tu kan, daripada lagu Tudung Priok kan, dia dah tukar kepada zaman-zaman Abid J. Adi kan. Zaman-zaman Mersis kan. Lepas tu tukar pula zaman-zaman Agogo lah kan, lagu-lagu di tepi pantai yang indah dan sebagainya kan. Kemudian berlarutan kan, tukar daripada ballad, tukar pada jazz, tukar pada rap, tukar pada acapella. Dia tetap bertukar kan. Kalau anda lihat kan, lagu ni kalau anda cuba nyanyi lah kan, nyanyi satu lagu tu kan selama 10 tahun lagu yang sama kan, tak jadi tuan-tuan kan. Mesti ia akan membosankan lah kan. Cukup lah kalau tuan-tuan puan nyanyi lagu Isabella kan 17 kali sehari kan selama 3 tahun kan, mesti muntahnya. Betul tak? Tapi masalahnya tuan-tuan puan kan, ramai orang kan yang tak suka betul dengan nyanyian-nyanyian ni. Hari-hari nak kena nyanyi, masuk kereta nak nyanyi, keluar kereta nak nyanyi, pergi karaoke nak nyanyi kan, habis masa kat karaoke dan sebagainya. Seronok betul lah kan, jiwa hati dia nak menyanyi kan. Tuan-tuan puan, apa beza dia kalau kita bandingkan dengan Al-Quran kan? Al-Quran kan semenjak 14,000 tahun yang lalu kan, Al-Fatihah tu kan dibaca dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, dengan taranum yang sama kan, dengan bacaan yang sama, dengan huruf dan perkataan ayat yang sama kan. Seorang yang berumur 80 tahun kan dah baca Al-Quran tu, dah baca Al-Fatihah tu dah 20 juta kali pun kan, dia tidak pernah pun rasa bosan dan tak pernah tukar pun nada dia ke, rhythm dia ke, tak nak tukar pun ayat-ayat dia ke, sama je tuan-tuan puan. Ini jelas menunjukkan yang ayat-ayat Quran tu datang dari Allah. Dia merupakan makanan rohani buat kita kan. Sedangkan yang lagu-lagu tu hanya bersifat sementara kan. Zaman FY dulu kan, dengarlah lagu Duran-Duran kan, dengarlah lagu Culture Club kan, Kama-Kama Chameleon. Tapi sekarang kan, kalau dengar memang dah ketinggalan lah. Sebab zaman sekarang nak dengar lagu-lagu yang lagi baru kan. Dia akan terus berubah. Ini jelas tuan-tuan puan, benda-benda bersifat dunia kan, sifat dia bersementara, dia akan bertukar-tukar. Sedangkan benda-benda yang bersifat akhirat kan, yang datang dari Allah Ta'ala, dia bersifat kekal, dia yang sama, dia tetap. Itu cerita dia. So dalam hal ni kan tuan-tuan puan, daripada kita nyanyi yang sia-sia kan, tak dapat pahala, tak dapat benda-benda pun, mungkin akan menggembirakan hati kita kan. Setiap kali tuan-tuan puan terasa nak nyanyi kan, tukarlah, gantikan dia dengan zikir. Sebab paling tidak pun kita ada hubungan dengan Allah. Mungkin Allah bagi kita pahala atas zikir-zikir kita tu. Alright? Wallahualam. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.